Ada ramai ibu bapa yang menggunakan akaun Public Gold mereka untuk dijadikan simpanan seisi keluarga. Bermakna, semua duit simpanan anak-anak termasuk duit tabung belanja dan duit raya diletakkan bersama dalam satu akaun. Kebanyakannya memberi alasan mudah untuk uruskan jika hanya ada satu akaun berbanding jika terpaksa uruskan akaun untuk semua ahli keluarga. Tapi, menyimpan semua simpanan ahli keluarga dalam satu akaun mempunyai risiko yang lebih besar. Apa yang akan terjadi kepada simpanan tersebut jika penama akaun sama ada ibu atau bapa meninggal dunia? Semua simpanan tak kira di bank, ASP, tabung haji dan juga emas dalam akaun Gap akan menjadi harta pusaka, yang mana ia akan diagihkan kepada waris sama ada mengikut wasiat atau hibah jika ada, atau melalui kaedah faraid jika tiada wasiat atau hibah. Ini memberikan ketidakadilan kepada hak waris yang asalnya menyimpan di akaun tersebut tetapi kemudian terpaksa diagihkan kepada waris yang lain. Jadi tugas ibu bapa bukan hanya untuk membesarkan anak-anak tetapi juga menjaga amanah dan hak anak-anak anda supaya mereka lebih terjamin dari sudut kewangan. Pembukaan akaun bersama Public Gold adalah tanpa charge tersembunyi. Sejurus anda berdaftar, anda boleh terus menabung di akaun untuk setiap anak-anak anda, dan tabungan ini tiada syarat wajib menyimpan. Anda boleh sahaja menabung pada bila-bila masa. Bagi yang berminat untuk memulakan simpanan emas bersama Public Gold, anda boleh isi beg biru dan saya akan hubungi anda dan saya akan bimbing anda sebaiknya.